bulan September 10, bulan Oktober 10, bulan November 10 kira dulu. Tahun depan buat pula, hinggalah 100. Nampak pun jam mudah tak? Mahkamah sesuatu tu saya dah rasa dah memang memerlukan banyak lah kan. Jadi kita bagi budak kepada guru-guru persyaraan dan biar budak yang buat rakaman. Budak yang akan belajar macam mana nak edit. Gunakan VPSS lah. Khususnya. Okay, sebenarnya OJT sama berkenaan dengan guru. Okay, inilah aktiviti projek dah. 2 bulan sekali memang kita akan buat dadak lah. Biasalah bulan sekali dengan musyawarah tu. Kita mula dadak ICT. Ikut pilih-pilih lah. 20 guru. Dan then barulah kita buat rakaman studio. Dan juga guru kita, guru memang dah ingat dah. Dan dia tahu topik-topik yang susah. Topik-topik yang budak sebulan, tak ada undang kan. Buat rakaman. Sebab selagi kita ada kat dalam internet, atau kat YouTube, selagi orang tengok, kita meninggal ilmu tu berjalan. Pahala tau. Saham akhirat. Saya pakai rutin tu lah, kita tak teruskan. Bagi pun aku buat rakaman tu. Okay, dah budak boleh, guru tu selalu berada di situ. Kalau saya rutin, guru subjek lain, ataupun guru lain boleh tayangkan YouTube dalam tayangan subjek tu pada guru pada pelajar-pelajar. Jadi seterusnya,